Ada 7 perkara yang membatalkan puasa. Orang Islam yang tengah tengok video ni, dia tak share video ni, dia tak repost video ni, dia tak bagi video ni dekat orang Islam yang lain yang ada kat luar sana. Jujur, dia ni manusia yang terpaling pentingkan diri sendiri. Wih, kenapa pula Ustaz? Yalah, manalah kita tahu ada orang dia tengok video ni, dia pun dapat ilmu yang mana selama ni dia tak tahu pun perkara yang membatalkan puasa tu. Manalah kita tahu ada orang tengok video ni, dia hampir-hampir nak buat perkara yang membatalkan puasa. Oi, kita selamatkan dia. Bukan seorang, bukan dua orang. Kalau sejuta orang, mesti dapat pahala, betul tak? Sebab itulah share, repost, sebarkan video ni sebanyak yang mungkin. Ilmu ni, ilmu. Okey, yang pertama, perkara yang membatalkan puasa, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, memasukkan sesuatu dalam rongga badan. Rongga apa pula Ustaz? Ni yang saya senarai ni, ini adalah rongga badan. Yang ketiga, muntah dengan sengaja, batal puasa. Yang keempat, yang ni buat suami isteri bersetubuh di siang hari, tak boleh, batal puasa. Yang kelima, mengeluarkan mani dengan sengaja. Yang keenam, keluar haid atau nifas. Yang ni tak berdosa lah. Tengah puasa, tiba-tiba tengah hari tu datang haid. Jadi batal lah puasa tu dan tak berdosa lah nah. Bukan sengaja. Dan yang last sekali, yang ketujuh, gila ataupun murtad. Macam dapat tak? Itulah 7 perkara yang membatalkan puasa. Tolonglah share, repost, sebarkan video ni sebanyak yang mungkin. Video ni sebagai peringatan untuk saya dan semua orang yang ada kat luar sana nah. Mantap. Semoga Allah Ta'ala terima segala amal yang kita buat di dalam bulan Ramadan ni. Amin ya Rabbal Alamin.